Jom. Thank you handsome. Jom kita masuk ke hall pertama dia. Ini yang kita tunggu ni ZX Motor ni guys. Ramai gila dekat dia punya booth dia. Semua nak tengok ZX Motor ni. Di situ ada Arik, Deadby, CF Motor, ZX Motor kat sini, Cyclone, M-Force. Ni semua ada M-Force. Kan, kau nak tengok motor apa kan? Tengok yang ada Amoy. Yang okey. Dia tunaikan permintaan kawan kita ni. Oi, ada Amoy saja. Kiri. Ni satu apa ni? Oi, 9,000. Evo 180. Ada 250 kan? Hai. Ni motor touring. Morbidelli. Ada application dia, kau kena download QR kat sini. Harga dia Ada spek. 28. Ha? 500. 500 dulu ha. Oh, pakai J1 lah. Dia punya kaliper dia ni. Awak lah. Depan dia macam mentadu punya rupa. Nah, macam Ducati lah design dia. Macam ada macam paruh kat sini kan. Morbidelli. Tengok harga dia berapa guys. Dia kena download QR lah kalau kau nak tengok spek dia. Boleh dulu. Boleh? Ini 48,888. Handsome. Macam mana? Untuk harga 48,000 dengan harga dengan untuk Dia ada quick shifter ni, ada cruise. Dia sebenarnya harga 40,000 ni untuk yang spek macam ni bagi aku okey je. Cuma yang dirisaukan adalah after sales service je. Aku tak nak cakap untuk after sales service je. tapi selesa lah bayar tu. Itu memang selesa lah. Dia pakai dia satu silinder lah engine ni. Ni J1 tu, adik Brembo. Nak buat lala guna motor ni. Kau rasa okey tak? Ada dengan buat lala okey. Benelli bawa kiwi dengan Morbidelli. Ini aku rasa dia siap bagi kot box ni. Benelli. Tapi ni macam dah guna je kan. Tengok tayar pun macam dah guna. Macam second hand ke ni? Ini motor Morbidelli. Kecil je. Ha? Ni Benda ni aku rasa brand motor elektrik kot. Oh ni lawa. Ni elektrik kan aku. This electric bike or what? All EV. All EV bike. Wow. Kata dah. Juga mesti ada. So let's say kalau yang plan for this repair 2,400. So how much Oh, ini Melayu lah. Malaysia lah. Aman Malaysia. Kan? Kalau EV tu style kan? Yang ini dia macam skuter betul. Dia tak kata macam design skuter EV yang lain. Yang ni. Jom, buat korang tengok. Ni. Namanya dia EV tau. Ni korang ni lah. QR ni korang scan. Wah, Scrambler ZX Motor. Wow. Hai. Dia lambai kat aku lah guys. Aku rasa dia shock kat aku lah. Ini model yang kita tunggu-tunggu ni. Wow. ZX Motor 800 GS 820RR guys. Pakai single arm kan. Kita tengok yang ni dulu. Ui lawa. Dia punya design aku rasa kalah motor-motor Jepun, motor-motor Europe semua. Okay, kita dekat brand QJ Motor. Nampak kita motor dia. Ush, ini macam Z1000 ni 4 cylinder. Ini macam Harley Davidson. Semua brand QJ wish.
Ini booth untuk Arik. RM20 saja dan tahu saiz anda. Pergilah ke kaunter dekat belakang saya. Lambak motor dia. Oh, ini Zenfit prototype. Arik 400. Abang ni dia telah Yang ni apa ni? kami. Yang ni apa? Tak tahu apakah abang. Oh, dia tak keluar lagi lah. In future. Hadiah utama adalah Tapi dah siap lah. RM88 motosikal. Dia kata motor ni motor prototype Arik Jom, jom, jom. 400. Yes, Adventure Cepat, cepat, Touring. cepat. Baju. Baju. So kalau nak tahu spek dia kena scan QR. Malah nasib tuan orang layan je. Ini dekat booth Arik. RM20 Ni pun lawa juga ni. untuk jabatan bertuah yang Memang nombor banyak gila skuter guys. Oh, ini. Kalau kau tengok belakang ni macam apa? Macam S-Max. Ni macam ADV. Ini Arik 250 besar kan. Dia siap bagi untuk ni lah, stand untuk box. Oi, tinggi-tinggi lah model dia. Aku pun tak tinggi. Okay, jom kita nak pergi CF motor pula. Yang banyak yang berkerumun kat sini. Aku ingatkan apa? Rupanya, ui ada model dia tengah Ozi. Ikuti kami lah tuan-tuan dan puan. Cepat-cepat dapatlah keychain ni percuma. Ini ATV guys. Aku kena tahu ATV sangat pun. Kita dekat CF Motor. Okey, jom kita tengok kat sini ada apa. Ada scrambler. Kena cuba saiz. Ui, lawa lah. Cuba saiz. Cepat. Sekejap aku. Oh, banyak juga ni orang mencuba ni. Oh, banyak lah motor. Ini semua motor-motor China guys. Motor China sekarang pun kualiti dia. Ya Allah. Ini dekat booth CF Motor. Mana member aku seorang tu, aku sedang lekat dah dengan Amoy tu. Mana dia? Wan. Oh Wan. Mana kau Wan? Cari dia je Apa dah? Wan. Dia, aku rasa dia pergi kat Amoy tadi ni. I got you homie. Senyum je dia. Boost mechanical pad. Oh. Satu motosikal. Ada 4 motosikal. Ada juga motor, Let B. Motor kecil-kecil Ada pertama ialah motosikal RM8,888. So oleh itu tuan-tuan dan puan, RM20 sahaja untuk sehelai baju. Comel guys. Dan anda boleh menyertai cabutan bertuah. Ataupun tuan-tuan dan puan dan keychain percuma ni. Ni Keychain W percuma. Motor. Rantai kunci. Racer. Siapa nak cepat yang ni percuma. Hanya ni adalah contoh scan QR code kami. Dan untuk baju RM20 je. Tak ada orang tengok pun. Ni motor apa lah? Motor apa kan? Pakai motor apa company ni? Sebenarnya aku nak tengok satu benda ni dekat wash ni. Ini motor ni. SR450X. Benda tengah hot gila weh. Besar weh. So impress. Sebenarnya kalau aku tengok depan depan motor ni agak besar. Wow. Boleh masuk 2 biji helmet. Ini e-browser dia. Nah, korang scan kat sini. Keyless. KTFT. Cuma dia tak ada wireless throttle. Dia tak macam Zontes. Ini saingan Zontes 368 ni sebenarnya. So kalau korang mana yang nak Zontes 368 kan, baik korang sabar dulu layan watch ni. Sebenarnya aku tahan nak beli Zontes sebab nak tunggu SR450X ni keluar. So dah keluar ni sebab dia pakai 2 piston. Belakang pakai 2 shock absorber. Oh, nice. Oh, ada lampu. Dia masuk 2 biji helmet kan. Oh. Masih ada lampu lagi. Kita boleh cas
Kat sini ada TCS. Tapi tak ada cruise. Aku rasa tak ada cruise lah motor. Meter pun ada macam Zontex. Kamaya tengok. Roma tengah tengok motor panas ni. Motor paling panas. Watch SR 450. Sebab design dia depan macam ADV 750, belakang dia macam T-Max. Belakang dia kan. Ya, aku kena pusing jauh lah. Banyak orang. Belakang dia macam T-Max. Dia siap bagi dashcam depan belakang. Jadi dari segi body language dia tengok nice lah motor ni. Cuma dia agak bulky. Besar dia lebih kurang macam 368G. Nice. Kalau korang nak ambil 368 tu mungkin boleh berfikir balik kot. Boleh try ambil SR 450 400cc. Horsepower pun tinggi sikit daripada 368. Cuma yang orang risaukan dekat handphone ni dia punya after sales. Minyak habis, dia kata tak boleh start. Ini iPhone tak expect juga. Nanti kau datang sini nanti kau kena beli minyak. Okay, kita pergi booth SYM pula. 200. Ini SYM 185 VFE. Set baru ke? Husky 200. Rasa yang ini saingan dengan yang mana 185 cik je. Chief t-shirt ni kena cuba saiz anda. Ni? Saya apa ni? Aku pun tak tahulah motor apa kat sini. Banyak gila motor dia. Mana aku kenal lah. Naga 155. SYM Naga. Ni ADX TG 400. Saingan kepada SR 450 tadi tu. Okay, yang ini dia agak menarik lah sebab dia pakai mono. Dia pakai mono dan dia pakai rantai. Ada rantai. Enjin dia dekat tengah. So dari segi handling dia, diorang kata lebih sedap lah kalau yang pakai rantai ni kan. Yang ini SYM Cruise Sim 400 juga. Besar sikit lah, bulky. Besar gila. Okay, yang ini aku rasa dia macam nak bagi ni polis ke, polis bantuan ke kan. Pakai besar. Ini apa-apa spek dia 1200. Tengok ni 1200. Quick cool, fully adjustable. Quick shift, ada comfort. High exhaust design, twin cylinder 4 stroke. Wah, pak besar. Ini kalau motor-motor konvoi ke apa kan. Besar gila. Ronda-ronda URB. Unit perondaan bermotosikal. Ni Volkswagen. Kena beli sebiji lah ni, tak kat kampung. Kena fruit. Motor front tu kalau korang naik kan cok lah level satu Malaysia dah beli motor kemel je FT25X mobil daily dia dah buat sekali dengan siren, lampu dia nak terus polis pakai ni tadi 800 MP
spek dia Full HD, Full LED, Adjustable windshield. Dia sit with bracket. Yes, alright. Brand helmet. Scan je bang. Scan dapat keychain percuma. Boleh, boleh. Boleh, boleh. Apa boleh. Boleh. Passion aku ni helmet ni. Semua tengah sale ni. Follow kami. Follow lah dulu. Tunjuklah. Okey ke? Let's do You dah helmet. cakap apa dulu? Nak ambil. Ni W motor. Satu lagi. Dah. Kita pergi cover W motor. Atau cari Air Force TV pun boleh. Air Force Space TV. For t-shirt kita ada. Boleh? Jadi ini motor elektrik ni. Besar. Itu otak motor. Ini pun salah satu motor yang boleh juga. Rapid prototype. SYM 250. Ada, cepat. Dan cuba nasib anda juga kawan-kawan. Untuk memenangi Super Motor Segala RM8,888 tu senang. Beli satu baju RM20, satu reset akan memberi anda satu tiket untuk menjadi cabutan tuan. Cepat. Cuba. Yo. Hari ni dah. Cuba nasib satu motor sikap baru. Dapat. W Moto ini saingan kepada LC. 2006 ni. Kan? So, quickly. Ui, tayar besar belakang. Baju RM20. Saiz ada dari S sampai 4XL. SR 200. RM20 Saingan sahaja. Y16. Ni berapa cc? 200? Boleh. L. Belum keluar lagi anggaran pun tahun depan lah. Jun tahun depan baru keluar. Oh, pakai 2 ABS ah? Depan belakang ah? Depan belakang sistem belakang ABS depan belakang. GCS ada? Tak ada. Gap. Yes. Cepat. Dia ada juga itu kamera depan belakang. Oh, kamera depan belakang dashcam. Right the back. Hi. Lambuk gila. Ya Allah. Ya, aku minat dah jenis-jenis motor yang macam ni. Dia buat anak kecil jalan-jalan pergi pantai. Seronok Banyak lah photoshoot dengan model-model kat sini. Bridgestone. Ini orang panggil skucai. Ni motor skucai. Dia macam skuter, dia macam kapcai. So mungkin orang yang tak nak pakai skuter tapi nak pakai kapcai boleh pertimbangkan lah motor ni skucai. Tak keluar lagi lah skuter. Siapa dah baju? RM20. Dia macam skuter dan dia macam kapcai. Hadiah utama adalah RM8,888. 8888. My friend, tomorrow you're not gonna have any voice. Spider. Motor apa ni? Ini macam Goldwing. Goldwing versi China. Tunjuk semua ni. Enjin dia. X-Wish 1000cc. Maximum power 60 kW. Suitable for touring at long distance. Itu besar. Rambang mata siapa yang minat motor ni. Kumbel ni. Bawa fruit.
motor ini. Motor Morini. Ini macam African Queen. Motor Morini ni. Pagi pun kat atas pasir. Besar. Okay, aku rasa aku dah habis. Pusing dah semua ni. Jadi korang layan je lah daripada awal. Macam jual. Ini hall kedua. Kat sini banyak jual aksesoris lah. Aksesori motor. FTG lah. Brand FTG. Blur. Helmet. Baju. Itulah. Saya you patuh sekali dengan dia. Orang mana yang cari riding gear, dia cari kat sini. $170. Baju hujan FTG. Mahal ke? $80. Bawah. Ini kau nak masuk track boleh. Ya, sebab dia dah macam dia local brand. Tapi ya, dia dah asing lah. Seluar dengan baju. Kalau terberak ke apa boleh lah. Senang nak buka. Ini ARC. Wow. Tak beda. Kalau kau pakai ni auto jadi Star Wars. Ini dah beza yang ni. Oh, Star Wars juga. Toy Story, Zootopia, Mickey. Oi. Ini pun kolek-kolek juga ni. Comel weh. Mickey Mouse. Ni kalau anak aku tengok ni mesti dia suruh aku beli ni. Murah atau lebih? Saiz M. Tapi tak ada sirim ni. Disney. Ni official collab Disney dengan Star Wars. Ni apa benda ni? Semua jual aksesori. Gila banyak aksesori lah. Oi. Oi, ini memang syurga lelaki ni kat sini. Ni. Ni ada aku beli. Dia tak botol kan. Ni kalau jenis apa touring bike boleh kan? Spotlight semua kasut tu. Oi, ni lelong apa? Lelong. Cak dia bata ke. Kat sini ramai sikit lah. MVX ni. MVX 600. Tu jadi superbike ni. Apa dia? Yuichi Kiyonari, Safe by Arai. Berapa ni? Mana kalau pakai Arai boleh selamat lah kepala. Ini Arai. Arai apa dah ni? Dah lama dah tinggal, tak kenal dah Arai. Nama-nama dia. Oi, dia datang tapi tak beritahu ni lah. Ni. Dia tak datang. Mesti mai lah, kita peminat motor bikers. Mesti mai lah. Oh, ya. Aku tengok vlog. Ada. Okay. Hamai lah bang. Aku yang member aku mana jalan lah. Okey, tak apa. Jumpa lagi. Mak ayah. Oh ya. Baik, tak sangka nampak kita ada jumpa. Nampak lah. Okay, kita berada dekat second hall. Kat sini ada motor Honda, Kawasaki, Kymco. Yang ini bus Kawasaki ni atas ni. Semua brand-brand Kawasaki kat sini. Oh, H2. Oh, ini motor paling laju ni. H2. Tapi bukan H2R 129. Woo. Ini pelik je belakang dia.
ZX25 RR 4 dapur. Awal. Ni dulu lah motor idaman aku waktu muda tu. Ni Z900. 60,100. Sini ada apa? Z650 1100. Yang ini ZX10. Macam lah abang baru. Ini baju hujan. Oh ni box, helmet. Boleh beli lah kat sini. Jom ni kita tengok boots Honda. Yang ni original African Twin. Yang tadi kita tengok China kan, ini original kan. Steam oi. Kalau korang suka tengok rally Dakar kan, macam ni lah motor dia pakai kan. Bawa dekat pasir-pasir. Style lah. Ringin dia nak beli. Tunggu ada duit dia. Ni bos Honda. Jom kita nak tengok motor yang paling mahal sekali. Yang paling mahal. Ladies and gentlemen, ini dia. Ini dia. RDX 750. Oi, ini mahal oi. Keluar mahal, jual pun mahal ni. Oi, gila lah. Motorcycle Malaysia. Jadi aktif berada bersama-sama dengan anda sehingga pukul 10 Style oleh demikian janganlah takut dan menyaksikan. Tapi ramai dengar lepas je beli jual. Sebab apa? Boleh pergi 17, 18. So siapa yang nak ride santai, kau kena tahu karakter motor ni kan. Dia tak boleh pergi 200 lebih lah. Kalau kata nak ride santai, okey lah. Sebelah Honda ni ada Faito. Faito ni aksesori lah, aksesori motosikal. Yang ni ada boost KTM. Yang ini KTM Jalan Kelang Lama. Zontes KTM kat sini. Brembo, Custom, ada Rapido One Drive. Apa lagi? GGR. GGR kat situ. ESR dia aku tak nampak lagi. Ni Zontes 368G. Yang ni version high seat ni, kali hitam ni. Ini dia punya waiting period dia, diorang kata lama weh. Oi Allah. Rapido. Semua aksesoris. Hai. Aku dah kata dah, dia lambai lagi kat aku. Hai. Ini nak tengok motor ke nak tengok Amoy ni? One Drive. Ini baju hujan lah. Oh, ni murah tu, RM65. Oh, dekat sini juga dia ada jual kereta-kereta mainan. Budak-budak ya. Nasib baik anak aku ada kat Semenyih. Ini boot Yamaha. Apa ni Yamaha, ya Allah. Orang ni semua besar gagah Yamaha punya. Dia tak ada apa je ni. Memanglah Yamaha. Ke zaman Yamaha dah berlalu. Orang dah pergi ke zaman motor China. Dah kurang tengok motor Japan. So komen sikit minat-peminat motor Yamaha ni. Kenapa bus Yamaha kosong ni? Ini Pojo. Pojo kau tengok dia jual motor. Ui, Aventa. Ni Pojo.
Django klasik 15,000 macam Vespa ni motor Peugeot 43,000. Nah, 400cc 43,000. Kalau aku baik beli kan, walaupun orang kata golongan baik beli kan. Baik beli 43,000 mat. Oh, jago baby. Naga lah tu NMAX Naga. Ni GGR ni skuter elektrik. Apa tu? Comel je. Ada Minion. Hai. Comel lah. Semua motor-motor elektrik ni kat GGR ni. Ini semua dah buat dah ni. Ada piala-piala semua ni. Oh, ini memang main drag ni. Nampak tayar dia.